Ultraman mana yang anime dikeluarkan di Amerika? Jawapan ialah Ultraman Scott, Beth dan Chuck. Pada tahun 1987, satu kolaborasi antara Subaraya dan Hanna-Barbera telah menghasilkan satu anime filem yang bertajuk Ultraman The Adventure Begins. Movie ini bermula apabila 3 juruterbang stunt iaitu Scott, Beth dan Chuck telah bertemu dengan cahaya misteri yang kemudian telah membuatkan mereka bertukar menjadi Ultraman. Mereka kemudiannya dikenali sebagai Ultra Force yang bertujuan untuk mengalahkan kaiju-kaiju yang datang ke Amerika. Pada penghujung filem ini, mereka telah bertembung dengan satu raksasa yang sangat besar yang dikenali sebagai King Myron. Walaupun pada awalnya mereka telah dikalahkan oleh King Myron, namun mereka telah berjaya mengalahkan King Myron dengan mencampaknya ke matahari. Jadi soalan saya yang seterusnya, Ultraman mana yang bertukar dengan memakan coklat?